Ika Sekang buatkan saya coklat panas. Alangkah indahnya. Di mana cerek saya? Oh, di situ. Hebat. Sudah ada banyak coklat panas yang lazat menyejuk di dalamnya. Aroma yang luar biasa. Mari tuangkan ke dalam cawan kita. Sekarang mari kita campur sedikit dan pukul susu kita hingga menjadi buih tebal. Selesai. Sekarang kita letakkan buih susu dalam cawan. Aku hendak dibuat kucing daripada Rick. Versi yang gross ada tuan dapurnya. Oh, ya. Sekarang mari kita letakkan mata dan muncung. Jangan lupa tentang misai. Ia sangat comel. Adakah kamu nampak itu, Jill? Oh, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya juga mahu memukul susu. Saya akan buihkan semua susu dalam kotak sekaligus. Oh, kenapa ia begitu kuat? Semua susu terbang ke mana-mana. Oh, mari kita tarik susu itu buat sementara waktu. Tetapi, di mana kita boleh dapatkan buih? Oh, balerina ada sedikit. Mari kita curi. Begitu sahaja, saya tidak perlukan lebih lagi. Mari letakkan buih susu pada coklat panas. Dan jangan lupa tentang acuan yang saya ada. Ini adalah stensil yang akan saya gunakan. Tunggu! Oh tidak, semuanya tertumpah. Aduh! Yo, kinaik cantik. Saya belum berjaya. Baiklah, saya rasa krim itu patut menyelamatkannya. Betul. Mari kita letakkan krim ini dalam acuan dan sekarang ke dalam peti sejuk beku. Yeay! Wah, Chef, apa yang Anda lakukan? Balerina, berikan saya cawan. Ayo, berikan kepada saya. Saya perlukan. Chef, apa yang awak buat? Jangan sentuh saya. Saya akan bagi awak satu mug besar lagi. Ini, guna yang ini. Bagus. Terima kasih, balerina. Itulah yang saya perlukan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, jangan sentuh saya. Oh, baiklah. Mari kita mula memasak. Tuangkan koko ke dalam cawan. Kemudian kita perlukan banyak susu juga. Dan kemudian kita sapkan buih susu. Kita bala membuat wajah kucing daripada buih susu. Jangan lupa tentang tugas itu. Okey, baiklah Nol, saya sudah buat. Hebat. Sekarang jangan lupa tentang marshmallow. Mari letakkan semuanya di atas mak dan panaskan sedikit dengan pembakar. Tentu saja. Bagus. Saya sudah sediakan semuanya. Oh, Jill, adakah itu semua untuk kamu juga? Oh ya, biar saya keluarkan acuan dari peti sejuk dulu. Mari kita keluarkan kucing ini dan ia sudah siap. Oh, baiklah. Mari letakkan di atas buih susu dan ia sudah siap. Rose, coba. Oh, saya sangat dahaga. Mari coba dengan mug besar ini. Ia dihiasi dengan marshmallow di sekelilingnya. Mereka sangat sedap. Mari coba minuman itu sendiri. Sedap. Wah, cawan yang comel. Dan ada kucing berenang dalam coklat. Saya tak sabar nak mencubanya. Wah, siapa strange. Hingga sangat bagus. Seterusnya. Betapa berjelirak kan? Minuman ini juga sedap dan kucing di atasnya hebat. Saya telah memutuskan bahawa balerina menang kali ini. Oh, betul? Hooray. Saya berusaha keras. Terima kasih, Rose. Pencabaran, saya ada idea. David, buat kek dalam bentuk mainan ini. Baiklah, saya tahu apa yang akan membantu saya. Ini pembantu saya. Robot ini direka khas untuk membuat kek. Ayo mula. Saya akan menyusun kek yang sempurna dalam beberapa minit saja. Wah, lihat krim ini.
Satu lapisan lagi dan tentu saja lebih banyak krim. Wow, sekarang lihat sarung tangan istimewa Iron Man saya memotong bahagian yang berlebihan. Ia tidak sukar tetapi menyeronokkan. Oh, benda ini menghalang saya. Teknologi yang sangat hebat. Nenek chef? Baiklah, saya akui, saya letakkan beberapa barang awak di atas meja. Baiklah, saya akan menutup kek saya dengan mastik hijau. Ia lebih mudah begini. Beberapa perincian yang boleh dimakan. Ia seperti kepala buaya sebenar. Ia kelihatan hebat. Oh, sama seperti yang sebenar. Saya tahu, Nenek. Sekarang, kita ambil coklat. Kita perlu cairkannya. Anda tidak pikir saya akan berhenti di situ, kan? Saya baru buat separuh. Tuangkan ke dalam acuan Lego. Dan saya ada kepingan Lego coklat. Wah, ia sangat hebat. Apa yang patut saya lakukan, Jess? Adakah kamu sudah memikirkannya? Ini Nenek Ballerina Cappuccino. Apa? Itu anak patung yang comel. Saya boleh uruskan ini. Mari kita pasang ke... Akan ada krim kopi di dalam. Pertama, saya mahu membuat kepali. Bagus. Sekarang, lebih banyak krim dan lebih banyak lapisan. Sempurna. Menutup kek dengan mastik. Ia kelihatan hebat. Baiklah. Hentak meja dengan kuarts. Kita perlu ia berfungsi. Oh, awak terkejut. Tunggu kek itu mendarat. Espresso separuh kuil berkuat kopi cereal. Sekarang main tambah beberapa butiran. Sirap karamel di atas. Coklat putih untuk mencipta reka bentuk yang cantik. Oh, comel. Saya suka. Wah, apa itu? Seekor jerung memakai kasut sukan? Baiklah, ia akan siap. Kek Dussendera berwarna biru dan krimnya berwarna putih. Sudah tentu kita akan memasang kek itu. Sedia. Sekarang memotong bahagian yang berlebihan dan membentuknya seperti ikan hiu. Ayah Fatih nasihatkan sirip dan mentutup kek dengan mastik juga. Menambah beberapa sirip. Mula melukis ikan hiu dan beberapa kasut sudah tentu selesai. Kamu semua sudah siap? Wow, lihat itu. Ini menakjubkan. Saya bersedih untuk merasakannya. Ini adalah hari terbaik dalam hidup saya. Mari kita mulakan dengan Lego buaya. Wow, itu sebenarnya coklat. Sekarang mari kita potong sekeping buaya. Mari kita lihat di dalamnya berwarna hijau. Mari kita coba. Wow, sedap, bagus. Betul ke? Awak tak ada peluang. Baiklah, dia akan cuba kek saya sekarang. Sudah tentu. Ia adalah cappuccino ballerina. Mari potong sekeping. Potongan yang cantik. Mari kita cuba. Betapa sedapnya. Susah nak berhenti makan. Nenek yang terbaik. Apa ini? Comelnya. Oh, saya rasa bersalah nak makan tapi saya kena.
Mari kita mulakan dengan kepala. Sangat bagus. Memang, tetapi biasa-biasa sahaja. Saya memutuskan bahawa nenek menang. Chef? Tidak mungkin. Saya sepatutnya menang. Wah, cerewet bersebagai ice cream aja. Saya rasa ontisnya email yang Mia kecil kita maukan. Adakah kamu... Oh, dah stand to aku minta ice cream. Bersama dengan Sarah lebih banyak. Oh, baiklah. Cuba ambil satu bola ice cream hijau dan beri dalam kon waffle. Bagus. Sekarang, mari ambil mainan buaya kegemaran saya. Ini dari Sarah Kiaut kawan tadbir haji stories aku si mari serapkan di atas ice cream. Sekarang mari ambil beberapa pocky sticks dan buat kipas daripada batang ini. Selepas itu kita akan ambil beberapa Twix dan masukkan di sisi. Kemudian kita ambil Milky Way. Di sini, tambahkan beberapa beruang gummy pada Twixter dan sekarang kita ada ice cream buaya bombardier. Rasa ini yang anda panggil karya agung. Baiklah, sialah cuba tim. Biar saya tunjukkan cara membuat ice cream yang hebat. Apa yang patut kita pilih? Oh, saya perlukan titisan coklat ini. After seperti wafer bersenana, beda juga sampai ke sini sekarang shop. Beberapa minit penerusan kita ambilkan wafer dan celupkannya ke dalamnya. Mari celupkannya juga dalam taburan. Hebat. Sekarang kita ambil ice cream perisa blueberry dan masukkan terus ke dalam mesin pasta. Hidupkannya. Begitu sahaja. Angkat tangan anda. Andai kakak, kau anda taking. Baiklah, dia sendiri dah membuat kon ice cream yang cantik. Lihat corak tu. Ya. Ia adalah pasta ice cream. Sekarang kita ambil beberapa marshmallow. Harry tidak buat mata kredo. Mata. Selepas itu, kita keluarkan Toblerone putih. Kita celup satu segitiga dalam icing biru. Baiklah, sempurna. Dan situ here's ice cream to what it said. Derija ala chugging atur and chug rada tralalaylo tralala. Baiklah, mari kita ambil jerung gummy sekarang dan potong dan tambahkannya ke dalam ice cream saya di sini. Hebat, saya sudah dapatkannya. Nenek, apa yang nenek fikirkan untuk cucu perempuan nenek? Baik, aku side idea yang fighting terpicit coklat putih laus baca kacau supaya dia orang hangus. Sekarang Pewa ambil kek cawan atau lebih tepat lagi acuan kertas kek cawan dan kita masukkan coklat putih ke dalamnya. Kemudian nak belicir belum keras saya boleh sapu seluruhnya. Nah sekarang lihat awal cawan kecil coklat putih itu. Sekarang kita dapatkan pemegang. Dan ambil ice cream caramel sudah tentu. Kerana dia nak pengen yes pip bukan. Okay, sudah ada maker dalam. So, kita akan ambil ice cream coklat dan ice cream vanilla. Kita akan gunakan satu bebola setiap satu. Sekarang kita letakkan setiap bebola dalam bag pastry dan picit dengan kuat. Gulungkannya bersama dan picit ke dalam cawan coklat saya. Sekarang saya akan ikutkan penyangga and lead kuain cawan ice cream tiap buat wajah yang cantik kaum. El ballerina cappuccino sudah siap. Mia, kuat rasa. Wah, ia kelihatan begitu cantik dan sedap. Wow, lihat itu. Ia adalah cappuccino ballerina. Saya peminatnya. Mari kita cuba. Wah, ice cream ini sedap. Apalagi yang ada? Wah, ini krokodilo bombardilo. Wow, itu menarik. Tunggu, kenapa kepala hilang? Baiklah, saya tak nak cuba sekarang. Dan ini tralalelo, tralala. Ice cream ini kelihatan begitu luar biasa. Mari kita coba. Ia sedap. Wah,
Pada biasanya daripada memberi kula begitu, nenek. Oh, terima kasih sayang. Saya ingat bahawa kamu suka cappuccino ballerina. Apa yang Tyler telah fikirkan? Sebentar. Selesai. Koko dengan marshmallow. Bagus. Jadi saya ambil Nutella dan suruh itu memanggil. Saya akan ambil sedikit. Ia sangat lezat dan sangat manis. Oh, saya wajib sewi itu. Saya wajib membuat koko dan susu. Saya hal panas coba dalam periuk dan tapis koko melalui penapis untuk elakkan ketulan. Ya, seperti yang saya serai koko ready besar. Saya boleh sam. Baik, aci insar itu benang yitik design. Itu start shaven ejuban. Oh, ya. Lihat itu, sangat comel. Oh, koko sudah mendidih. Saya sangat gembira saya berjaya menyelesaikannya tepat pada masanya. Saya akan ambil cawan dan pakaikan dengan barang yang cantik ini. Dan pasangkannya pada pemegang dengan gelung. Sekarang kita tuang koko dan tambah biskut halia. Sudah tentu, saya tidak akan lupa marshmallow di atasnya. Bergenau hambar. Sebab ambil piramid coklat dan tambahkannya silanay susu. Semisal suwero sira amel siap de proses parsingers. Oha, ang pinagin juga irdas. Sekarang saya ambil pengadun susu. Noodles hamburger dan sira insan in the spirit says sawat. Kak, libo Elsas. You're sangat kanik. Sekarang yang berdaun koko yang sudah siap. It's a serious accessory untuk mengisahkan source. Separate. Wait, because berapa no lazat? Oh, wasif selazatnya Nutella. Adakah ini sudah selesai? Apa yang patut saya lakukan? Baik, Greg, sir, di tamar suters creme by langsing cepet coklat. Saya perlu segoncang dengan kuat untuk campurkan baki sapuan dengan susu. Seperti itu. Yo, yay! Dan sekarang lagi kita buka. Dan di atas saya akan tambah marshmallow. Dan lebih banyak, lebih baik. Wow. Hebat. Yes, kuya guys. Kepas diboleh ni selas koko dengan krim putar. Wah, guay. Ya, gadis-gadis. Tyler, sudah tiba masanya untuk merasa. Wah. Dan di mana nak mula? Baiklah, koko dalam balang Nutella nampak menarik dan rasanya sedap. Marshmallow yang sedap. Seterusnya dalam senarai biskut halia. Mereka sedap. Dan koko, nenek, ia sangat bagus. Saya suka. Wow, ia sangat menyelerikan dan ada banyak. Koko ini, ia luar biasa. Dan sekarang lihat semua gula-gula ini. Dan gula-gula kapas juga. Oh, ya. Azerkan di semuanya. Marshmallow, lollipop, gula-gula. As fast as CD main, Maizin. Ya. Chef, Anda adalah pemenangnya. Saya tidak ragu tentang itu. Terima kasih.